Okey bang, boleh cerita sikit motor dekat sebelah abang ni, motor ni model apa? Okey, untuk model Lambretta ini ialah X250 dan warna olive green. CC 250 lah. Motosikal Lambretta ini sememangnya DNA Lambretta ialah daripada Itali. Tetapi jurutera daripada Austria telah memberi nafas baru untuk model Matic ini. Jadi ditambah pula dengan aksesori-aksesori yang pelbagai untuk aftermarket. Kita boleh lihat lah antara beberapa aksesori yang ada. Yang pertama sekali, lampu ni daripada HD hose dan kelebihannya dia ada LED lah. Dan material yang depan ni ialah plate carbon. Untuk HD hose ni brand dia daripada Taiwan. Okey, kalau kita tengok di bahagian atas ni, ini adalah cap. Cap ini atau kalau yang lebih besar windshield, tapi cap ini dia lebih sesuai untuk model untuk kepala motor yang kosong ini. Kita turun bawah sikit, kita tengok untuk brake lever yang digunakan ialah Brembo dan termasuk dengan pump lah. Jadi untuk Lambretta DNA Itali ini, aksesori ini sememangnya plug and play untuk model Lambretta. Okey, seterusnya kalau kita tengok untuk lampu depan masih lagi standard. Okey, kerana bagi saya lah penggunaan LED lampu standard sudah menarik, tetapi untuk aftermarket pun ada pelbagai brand yang boleh dilihat, terutamanya brand Zeloni juga daripada Taiwan. Okey, untuk suspension, motosikal ini menggunakan suspension model G-Top iaitu brand YSS, dan yang berwarna silver itu ini kita sebut sebagai double arm link. Double arm link ni ialah brand WD daripada Thailand. Kiri dan kanan CNC. Disc atau piring besinya itu menggunakan model Kamui. So itu tak lengkap kalau tidak disusuli dengan brake yang memang cantik iaitu Brembo lah. Okey, untuk seat, kalau kita tengok seat standard Lambretta X250 ini, seatnya lebih simple. Okey, tetapi untuk ini ialah seat daripada brand Wella, dan kita tengok di belakang tu dia ada jahitan Lambretta Itali lah. Brand Wella ni antara yang brand yang terbaru yang sangat menarik untuk babak aksesorinya. Kemudian motosikal ini juga menggunakan rack belakang untuk letak box ataupun tidak pasang box tidak ada masalah lah. Kita turun pula ke bawah untuk lampu belakang. Kalau tuan tengok di sini, ini ialah cover lampu belakang brand HD hose dan menggunakan material karbon. Okey, jadi menyebabkan motor itu lebih naik lagi lah. Untuk suspension belakang menggunakan G-Top daripada YSS, dan untuk swing arm menggunakan brand Kamui CNC. Okay. Untuk exhaust pula seperti biasalah daripada Slovenia iaitu Akrapovic. Sangat cantik, Euro 4. Ini ialah model untuk Lambretta X250 dan tayar yang dipakai ialah tayar Pirelli W Rosso. Memang selesa untuk corner dan juga untuk bawaan yang laju. Setup begini, anggaran kasarnya dalam 20,000 ke bawah, 13,000 ke atas. Jadi dalam range begitulah. Option dia pelbagai kerana untuk part-part tertentu tu dia ada pelbagai brand yang ada. Tetapi ini antara brand yang famous untuk model Lambretta. Okey, rim ini dia ada dua model yang seakan sama ada Marus ataupun 101 factory. So tak silap saya ini ialah Marus. So kalau termasuk dengan rim dalam total 20,000. Okey, so kepada mereka yang memiliki model Lambretta sama ada X series ataupun G series, boleh bertandang ke TikTok saya, Musbretta. Okey, boleh lihatlah di sana part-part aksesori yang ada. Kemudian part-part original pun ada. Saya bawa masuk juga. Dan semuanya ialah part-part original lah. Sama ada daripada factory Lambretta ataupun aftermarket. Jadi barang Lambretta ni bagi saya premium yang berpatutan. Okey bang, last sekali. Saya nak dengar sikit bunyi dia bang. Dia bunyi tak kuat. Dia sebab dia Euro 4. Okey. Jadi ikut spesifik Euro lah. Okey. Gaji nampak smart dia tu. Tapi smart, dia belanja. Dari segi kosmetik dia tu. Okey bang, jumpa lagi.